Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Safwan bin Jaafar dari Jabatan Matematik IPG Kampus Pulau Pinang. Jadi saya nak berkongsi apps yang saya bangunkan. Jadi saya mohon juri untuk scan QR code yang telah saya sediakan. Apps yang saya bangunkan dikenali sebagai 10 Box Math, dan apps ini dibina berdasarkan beberapa masalah yang telah dikenal pasti. Yang pertama, murid tidak faham konsep nilai tempat semasa penyiraan. Yang kedua, murid hanya melihat nombor sebagai sesuatu yang abstrak. Dan yang seterusnya, proses carry dan pinjam terlalu bergantung kepada simbol dan juga hafalan langkah. Baiklah, idea pembangunan apps 10 Box Math ini saya dapat daripada 10 Frame, dan saya juga ada inovasi sendiri. Saya cetak menggunakan mesin 3D yang dikenali sebagai Pentanom. Saya juga melakukan beberapa kajian apps yang ada di online, dan saya dapati apps tersebut ni boleh ditambah baik. Maka daripada kajian, daripada inovasi yang telah saya bangunkan, lahirlah apps 10 Box Math yang lebih advance yang dapat bantu murid visualisasi 10 Frame untuk mengira, tambah dan juga tolak. Ciri utama 10 Box Math ni, yang pertama, kita menggabungkan 3 kemahiran, iaitu kemahiran mengira, operasi tambah, operasi tolak. Kita ada juga visual 10 Frame yang sangat jelas. Dan dalam apps ini saya letak animasi proses untuk carry dan pinjam semasa operasi tambah dan juga operasi tolak. Apps ini sesuai untuk digunakan oleh guru-guru, ibu bapa dan juga murid. Malah apps ini dibangunkan untuk menyokong pembelajaran secara konsep, bukan hafalan semata-mata. Kita melibatkan 5 orang guru dari 3 negeri yang berbeza. Penggunaan apps ini melalui soal sidik, kita dapat min 4.73. Baiklah, yang seterusnya kita juga mengadakan sesi temu bual. Kita dapat rangkumkan bahawa apps ini mudah digunakan, dapat membantu penerangan konsep. Malah apps ini juga berjaya menarik perhatian murid semasa proses pembelajaran. Baiklah, rancangan masa akan datang saya nak jual apps ini di App Store, dan seterusnya akan upgradekan game ini dalam versi murid, di mana kita masukkan sistem gamifikasi, dan seterusnya saya berharap apps ini dapat dikongsikan di platform delima supaya dapat digunakan secara meluas di seluruh Malaysia. Seterusnya kita nak dapatkan jugalah data penguasaan murid, utamanya dalam kemahiran mengira, kemahiran operasi tambah dan juga kemahiran operasi tolak. Alhamdulillah, apps ini telah didaftarkan di bawah copyright. Dan setakat itu sahaja presentation untuk inovasi 10 Box Math. Sekian, terima kasih.